Dan lepas tu saya tengok dari segi penghasilan tangkai tu nampak jauh lebih panjang dan padat lah. Dengan menggunakan baja Probiomax ni, saya dapati pokok padi saya lebih sihat dan buat menjimatkan kos. Sebelum ni saya menggunakan lebih kepada baja kimia. Memang kos tu tinggi, lepas tu kita kawal-kawal guna kimia kita beli. Tapi kesanan dia tu kurang memberangsangkan lah. Daripada yang organik ni, kalau kita mula daripada awal kan penyediaan tanah tu, kalau kita tengok pokok tu naik tu memang cantik. Kita nampak beza lah dengan yang kimia dengan organik kan. Sebab mungkin mikro yang ada dekat tanah ni dah sangat membantu pokok ni hidup. Pakai kimia mudah, beli, bancuh terus spray. Masih ke musim-musim dia makin merundum. Kos makin tinggi, kita nak kena kawal kuat lagi. Lalas habis. Saya menggunakan Probiomax ni 4 kali semusim, di mana waktu penyediaan tanah, beranak aktif, waktu bunting dan pengisian. Ya amat baguslah. Saya pulihkan tanah saya ni menggunakan Probiomax lah. Kita roto, lepas tu kita rehatkan tanah tu sehingga nak lagi sekali tempoh penanaman, kita spray lagi mikrob tu. Pemulihan tanah ni, organik ni, tengok nampak lebih bagus lah. Pokok kuat, pokok padi tu sekata, mengeluarkan anak yang banyak, ada daya tahan daripada cuaca. Dan lepas tu saya tengok dari segi penghasilan tangkai tu nampak jauh lebih panjang dan padat lah. Saya syorkan kepada semua petani-petani untuk menggunakan Probiomax kerana ia amat berkesan dan bagus.